Sederhana, inilah bahagia. Sebenarnya ketawa kecil, cerita biasa, namun cukup untuk buat aku lega. Denganmu aku belajar, cinta itu tentang usaha. Terima kasih cinta, kerana ada. Sedap kan sambal nasi lemak dia? Betul kau cakap. Tapi betul ke dia buat? Jarang orang muda pandai masak sambal nasi lemak macam ni. Dia ni lain macam sikit. Bukan sambal nasi lemak je sedap. Apa yang dia masak semua sedap. Tapi tak ramai pula aku tengok. Kau tengoklah dia pukul 10. Cuba pukul 7.30 tadi. Ramai beratur ni. Sedap. Ada-ada je Kak Senang. Sama biasa je kan? Pandai Kak Senang memuji. Kau tengok tu. Dahlah baik hati, cantik, rendah diri pula. Kalaulah aku ada adik lelaki, sekarang juga aku mesti minang dia. Ish, ke situ pula. Yalah, alang-alang dah kembang kena puji ni. Hari ni, Zoom belanja. Dua-dua Zoom belanja. Bayar pula hati dia ni. Terima kasih. Makan. Sedap weh. Sedap kan? Sedap pun. Encik, nak order apa? Apa yang special kat sini? Special? Yang special tu saya. Yang special biasa ada nasi lemak berapi. Kalau encik tak tahan pedas, boleh letak kicap. Dekat depan tu ada kuih. Boleh tengok. Bagi saya teh tarik je. Kurang manis. Nasi lemak, air kosong. Air kosong je. Kopi tak nak? Teh, sirap Bandung. Semua ada kat sini. Tak payah. Saya kat syurga hari ni. Kenapa? Ada yang kelakar ke? Taklah. Kat syurga, tapi bantai nasi lemak. Comel lah. Kejap ya. Macam-macam. Oh ya, baby. Saya lupa nak bagi tahu. Lepas je meeting kejap lagi, kita kena terus gerak ke Melaka sebab Tan Sri Johan nak jumpa. Okey. Boleh? Settle. Oh! Cik. Cik, maaf cik. Jangan sentuh. Jangan buat apa-apa. Cik, minta maaf sangat-sangat. Saya tak sengaja. Cik nak saya cuci ke saya ganti baru? Ganti? Mampu ke? Kau tahu tak dia ni siapa? Minta maaf cik. Minta maaf. Awak nak basuh kan? Minggu depan saya datang ambil. Kalau sebelum-sebelum ni, YB memang pantang. Kalau baju ke, kot ke, kotor sikit pun tak boleh. Terima kasih cinta, kerana